Gaji bersih Myvi pula Kak. Boleh? Ramai tanya pasal gaji bersih kereta Myvi. Myvi ada berapa spek saya awak? Myvi ada 4 spek. Myvi apa? Myvi G without ASA. Myvi G which ASA. Myvi G ni dia ada 2 kategori. Myvi G without ASA, Myvi G with ASA, Myvi X, Myvi Premium X, Myvi H, dan Myvi Advance. Myvi G ada 2. Without ASA, Myvi G with ASA. Kalau Myvi X, Myvi H, Myvi Advance, of course lah, semua ni ada ASA system. ASA system ni apa? ASA system ni untuk keselamatan. Ia berfungsi macam mana? Contohlah kan, contoh awak bawa kereta laju, kereta depan pun laju juga. Tiba-tiba kereta depan tu berhenti secara mengejut. ASA ni dia akan berfungsi, dia bagi amaran dekat awak, dia akan bunyi tit 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 tit. Kalau awak tak brake juga, dia akan auto brake untuk awak sebelum berlaku apa-apa, sebelum awak terlanggar kereta depan ke, sebelum awak terlanggar apa-apa kat depan. So, fungsi ASA ni dia akan bagi amaran ke awak. ASA ni ada kat mana? ASA ni ada dekat bahagian tengah. Bahagian pemandu, bahagian penumpang, dia kat cermin depan, kat tengah. Dia ada 2 mata korang. Ada 2 mata, okey? Myvi G without ASA, ada 1 je without ASA. Yang lain semua spek ni ada ASA system. Gaji bersih untuk kereta Myvi. Myvi berapa? Myvi G. Gaji bersih Myvi G adalah RM2,000. Siapa yang gaji bersih 2,000 boleh apply kereta Myvi. Myvi S gaji bersih RM2,100. Myvi H gaji bersih berapa? RM2,200. Myvi Advance gaji bersih, dia beza dalam RM100 je korang. RM2,300. Siapa yang gaji bersih 2,000 hingga 2,300 kalau nak apply Myvi boleh sahaja. Kalau contoh gaji bersih awak 1,900, awak nak juga kereta Myvi, awak boleh pakai kereta Myvi G, awak letak 10% down payment. Situ akan backup awak lah. Bank senang untuk luluskan loan awak. Kereta Myvi ni kan, ada rebate tak bulan ni? Rebate bulan ini. Berapa rebate untuk kereta Myvi? Okay, bulan ni Pro 2 bagi rebate ke awak sebanyak RM1,000. Khas untuk siapa? Khas untuk student. Khas untuk fresh graduate. Kalau awak student ataupun awak fresh graduate, awak layak untuk menerima rebate sebanyak RM1,000 pada bulan ini. Student siapa? Student of course lah yang masih belajar diploma ke, degree ke. Kalau SPM, STPM tak dikira, tak tersenarai dalam ni. Kalau fresh graduate macam mana? Fresh graduate ni ialah tempoh 1 tahun daripada awak konvo. Tempoh 1 tahun dari konvo. Contoh, awak konvo 31 Disember tahun 2024. Rebate awak akan tempoh pada 31 Disember 2025. Dia dalam tempoh 1 tahun sahaja. So, yang mana fresh graduate, yang mana student nak dapatkan kereta yang ada rebate, ambillah kereta Myvi. Myvi G ada rebate, which ASA, Myvi G without ASA, which ASA ada rebate sebanyak RM1,000. Myvi X, Myvi H, Myvi Advance, mana-mana spek ada rebate untuk student dan fresh graduate.